Guys, kita mulakan dengan skrin. Dia datangkan 6.78 inci Full HD Plus AMOLED display 144Hz. Yes, 144Hz guys. Dia punya scrolling tu sangat smooth sebab dia punya refresh rate 144Hz. Dan dia juga dibekalkan dengan Gorilla Glass 5 protection, ada in-display fingerprint, low blue light TV certified. So memang sangat lawa skrin dia. Okay guys, setiap pembelian korang akan dapat casing. Alright, casing warna ruby red sama dengan phone tu sendiri. Alright, kemudian dapat SIM ejector tool dan ada beberapa kertas warranty dan manual. Kemudian ada SVIP card. Ok, korang dapat pengecasan pantas 45 watt dalam kotak dan juga kabel. Itu saja. Kemudian dia juga datangkan dengan chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Antutu boleh mencecah sehingga 700,000 kan. So bagi aku untuk mid range memang sangat powerful. Kalau Mobile Legends boleh memang boleh main setting paling tinggi, PUBG pun boleh setting tinggi. Dan untuk gaming tak ada masalah, memang sangat powerful. Untuk bateri, dia datangkan dengan bateri sebesar 5200 mAh dan fast charging 45 watt. Dia ada 3 mode pengecasan dan sangat laju. Bagi aku pengecasan dia sangat laju. Dia ada mode yang kita boleh customize, so dia boleh protect bateri korang. Dia ada AI untuk jaga bateri korang. So memang the best lah. Dia juga datangkan dengan RAM sebanyak 8GB RAM saja guys, dan storage 256, dan microSD tidak disokong oleh handphone ini. So dia hanya support SIM card, 2 SIM card saja, tidak boleh masuk microSD. So 256GB tu bagi aku dah cukup besar sebenarnya untuk pengguna yang macam korang buat main game dan buat pergi kerja, sangat ok. Kalau content creator mungkin korang kena cari space yang lebih besar. So bagi aku design pula, design dia adalah dia panggil diamond cut ataupun gem cut. Dia macam cutting kamera yang sangat lawa lah design dia. Bagi aku sangat lawa. Dan color yang aku dapatkan ni susah dapat tau color ni. Color ruby red. So siapa nak beli phone ni selepas dah siap review, korang boleh PM kat bawah, boleh komen kat bawah. Ataupun boleh tengok di Mudah ataupun di Facebook Marketplace RIS Studios. Dan seterusnya kita cerita pula macam mana dia punya ketahanan. Ketahanan dia datangkan dengan military standard 810 certified dan IP64 water dust resistant. So boleh campak-campak phone ni. Tapi aku tak campak sebab aku takut nanti kot ada cacalah halus kan. Sebab phone ni akan dijual semula. Tapi dia sangat lasak guys. So korang jangan risau kalau setakat jatuh sikit-sikit tu tak ada masalah. Memang ok lah, sangat ok. Seterusnya kita tengok dia punya speaker. Best ke tak best speaker yang dibekalkan dengan phone ni dan ditune oleh JBL. Speaker stereo ditune oleh JBL. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you want. Untuk kamera pula, dia menggunakan Sony IMX 682 64MP dan hasil dia sangat lawa. Video kamera dia memang cun. Untuk harga macam ni memang cun. Sekitar RM800 memang sangat power lah kamera. So check it out. Aku dah ambil beberapa sampel gambar. Korang enjoy dan korang komen kat bawah macam mana korang punya pendapat korang untuk kamera Infinix Note 50S ni. Let's go guys. Ini dia contoh guys, contoh 1080 60fps. Inilah dengan stabilization.
Lagi kita try 4K pula. Ini pula guys, sampel video 4K 30fps dengan stabilization ni on. Okey lah. Kau tengok kat sini, komen sikit macam mana. Untuk ketahanan bateri, Infinix claim dia kata dengan 1 minit cas dia boleh dapat WhatsApp selama 27 minit dan boleh buka map selama 21 minit. So kalau mengikut claim dia memang powerful. Bateri dia sangat besar dan sangat tahan. Walaupun 5200 aku dapat tahan 1 hari suntuk. So tanpa nak kena cas sampai 8 malam 10 malam tu masih ada lagi baki 5 ke 10%. So bateri sangat okey, tak ada masalah. Bateri dia sangat awet. Ciri tambahan dan istimewa dia juga ada halo light kat sini. So dia akan menyala bila ada notification dan macam-macam setting lah. Dia boleh setting custom, ada notification untuk gaming dan sebagainya. So bagi aku sangat best lah sebab dia ada halo light. Dia ada macam nilai tambah juga lah. So dengan color ruby red ni memang lawa dengan sangat mengancam lah. Kemudian feature tambahan security juga, dia ada fingerprint dekat depan. So bukan dekat button lagi macam Note 50X tu, dia ada dekat depan. Bagi aku sangat berbalik lah untuk dapatkan, sebab fingerprint pun dah in screen dengan screen AMOLED. Bagi yang tanya ada NFC ke tak phone ni? Yes, memang dibekakan dengan NFC. So korang boleh top up Touch and Go dan buat bayaran Google Pay. So memang support lah. Kau boleh install Google Pay dan masukkan kad, boleh bayar dekat pasar raya tu like a boss. So boleh bayar menggunakan kad. Dan kalau ikutkan body dia, bagi aku sangat selesa dia pegang sebab dia curve dan sangat cantik lah. Dan dia punya berat 180 gram saja. So dia tak seberat macam iPhone. iPhone sangat berat ya. So ini memang sangat best dia pegang. So dah banyak-banyak puji ni, kita cerita sikit apa kelemahan phone ni. Satu, aku rasa dari segi XOS lah, XOS 15 ni yang dibekalkan dengan Infinix ni perlu optimization sikit lah dalam maksud aku animation. Dia rasa premium, tapi premium tu tak boleh achieve premium yang sama dengan One UI dengan premium macam Honor ataupun Samsung punya UI. Dia punya premium tu ada kurang sikit. So kita tak rasa dia punya premium tu. By the way, haptic feedback dia okay, not so good tapi okay. Jadi benda tu semua dirangkumkan, dia jadi pengalaman kita guna. Kalau haptic feedback dia cantik, OS dengan UI animation dia sedap, dia akan rasa premium dia. So mungkin Infinix boleh optimize balik UI dia. Dan bagi aku overall boleh diterima, cuma kena tambah baik lah dari segi UX. Kemudian untuk kamera dia hanya ada EIS. Kalau boleh Infinix kalau tak kedekut kan, bagilah model yang harga 800 ni bagi OIS. Lagi mengancam, lagi killer. Sebab kalau ada OIS memang habislah phone lain, habis killer. Sebab ini hanya dibekalkan EIS sahaja kamera dia. Nampak besar EIS dan ada lensa ultra wide. Dan bagi aku EIS tu dah mencukupi. Cuma untuk orang content creator, contoh nak jimat, baru nak start buat YouTube ke nak buat vlog ke apa, perlu menggunakan orang kata phone yang ada OIS lah, lebih stable dan lebih cantik lah, gambar tu tak ada shaking. Satu lagi kekurangan yang aku boleh cerita, kalau kita nak record 4K dia tak dapat support 60fps. Kod-kod lepas ni boleh upgrade kan jadi 60fps sebab chipset dah padu kan. So mungkin boleh dapat 4K 60fps untuk later, untuk update ke sebagainya. Itu dah ok. Dan kita test main game pula guys. Untuk gaming memang sangat powerful. Check it out, tengok footage main game ni memang sangat power. Kau boleh main game sehingga orang kata mid range punya setting tu memang boleh achieve lah. Maksudnya 60fps, 50 ke 60fps tu memang boleh dapat. So kau tengok lah, ini aku ada main Mobile Legends sikit. Check it out. So now kita review dia punya OS dia, macam mana OS dia best tak best. So check it out.
So sebelum mengakhiri video ni, aku nak just beritahu korang, phone ni memang sangat recommended untuk korang beli sebab dia harga dia murah. Kalau korang dapat kupon mungkin 750 boleh dapat. Tapi buat masa now yang aku dah tengok memang dalam sekitar 800 lah. Tapi sangat berbalik. Dan warna ni sangat limited. Korang dapatkan segera, check link kat bawah. Sebab warna red burgundy ni sangat limited. Dan ada warna lain yang sangat lawa lagi. So korang boleh tengok sendirilah. Cuma satu je isu dia sekarang ni, stok warna merah ni memang macam susah nak masuk sikit. Mungkin lepas pre-order dia akan banyak. So jumpa lagi video akan datang. Korang jangan lupa like, subscribe, share pada kawan. Jangan lupa beli Infinix Note 50S ni, sangat berbaloi guys. Bye bye, jumpa lagi, bye bye.